Sekarang ni kita nak makan halal hotpot. Bismillah. Ni hao. Dah sampai guys. Kita punya hotpot. Ni dia punya clear soup. Okay, ni kita boleh buat sos sendiri lah. Yang ni aku tak tahu apa. Dia punya tekstur macam belacan. Kau kacang ni, kacang kot. Kacang kot, tak tahu. Letaklah sikit. Abai sikit. Biar tengah-tengah. Tu chili oil. Pedas tengah-tengah tadi. Okay, ni boleh letak cuka sikit. Ni ambil kat sini. Ambil kat sini. Ni macam sesame oil je. Tak sikit. Ni semua bahan-bahan perasa. Macam MSG, gula, ni sesame seed. Ni dia punya sos kot. Tak tahu. Tak je lah. Wah. Dah sampai. Kita nak makan guys. Gede. Ada lagi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kat dalam ni. Bismillah. Sedap. Kau ada sedap weh. Udang ada? Ada satu yang dah masak makan terus. Ada dia lembut. Rasa soya dia tu, ya Allah. ada satu ready. Jauh. So, bila kita tambah dia akan nak add satu lagi. Nak mix lagi. Sedap lah. Sedap. Ni daging yak yang dia dah goreng tau. Tengok. Bismillah. Sedap gila. Ya. Ni kalau kena nasi putih sedap ni. Nasi goreng dah sampai. Sedap eh. Sedapnya. Kita tekan. Oh, korang main. Tadi saya perasan. Makan lah. Kenapa kau tak makan ni? Sedap. Kuat. Dia fikir Bila betul-betul fall in love dengan nasi ni. Aku tak tahu lah berapa banyak dah aku makan. Abang tengok air. Tapi kalau yang makan ramai-ramai tu, dia dah rasa. Dia lah makan bersama-sama dulu.